Isu bayaran ke Genting Highland. Baru-baru ni ramai jugalah yang kecoh tentang berita jalan naik ke Genting Highland ni bakal dikenakan bayaran atau bahasa mudahnya tol. Ramai yang tanya apa cerita sebenar dan yang paling ramai orang persoal patut atau tak bayaran ni dikenakan. Apa yang saya cuba nak sampaikan ni adalah dari sudut pandangan saya sendiri. Okey, kalau korang setuju, setujulah. Kalau korang tak setuju, nanti korang komen di ruangan komen di bawah kenapa korang tak setuju dengan pandangan saya ni. Sebenarnya saya lihat isu ni dia ada dua situasi dan saya nak jelaskan secara mudah supaya semua orang faham gambaran penuh. Pertama sekali, kita kena tahu yang jalan naik ke Genting Highland tu bukan jalan kerajaan. Korang kena pegang benda tu dulu. Tu asas nak faham benda ni. Kalau korang nak tahu, jalan naik ke Genting tu adalah jalan persendirian. Itu hak milik Genting Malaysia Berhad sejak ia dibina lagi. Kalau tak silap saya, jalan ke Genting Highland tu sepanjang 24 km dari puncak sampai bawah tu, itulah hak milik Genting Malaysia Berhad. Jadi, sejak tahun 60-an lagi, syarikat tu yang tanggung semua kos penyelenggaraan. Dan kalau kita fikir balik, jalan ke Genting memang bukan laluan biasa. Kalau kita lihat, ianya berbukit, banyak selekor tajam, cuaca lembap, berkabus dan ada risiko tanah runtuh yang perlu dipantau secara berkala supaya laluan tak jadi berbahaya kepada pengguna lain. Jadi dari sudut kos memang masuk akal bila pihak Genting kata perbelanjaan penyelenggaraan dah terlalu tinggi dan mereka perlukan sumber baru untuk tampung kos tersebut. Prinsip yang mereka guna adalah konsep pengguna bayar. Maksudnya siapa-siapa yang guna jalan tu dialah yang sama-sama tanggung kos penjagaan. Lebih kurang kita bayar pada tu plus lah sebab kita guna lebuh raya tu, jadi kita lah kena bayar tol supaya lebuh raya tu kekal selesa diguna oleh pengguna. Sebab tu kalau kita tengok lebuh raya yang ada tol ni jarang ada masalah pada jalan sebab jalan tersebut selalu diselenggara secara berkala. Tapi kalau kita tengok dari sudut pengguna pula, keadaan ni memang menimbulkan persoalan. Pertama, jalan tu adalah satu-satunya laluan utama untuk naik ke Genting. Jadi memang tak ada jalan lain lagi lah. Bila tak ada pilihan, pengguna akan rasa seperti terpaksa bayar walaupun mungkin tak setuju. Kedua, kalau kadar tol terlalu tinggi, ia akan menambah beban kepada pelacung tempatan, terutama kepada keluarga yang datang sekadar untuk cuti sehari atau mereka yang ulat-alik bekerja di kawasan Genting. Sebab tu pada pandangan saya, isu ni bukan tentang setuju atau tak secara total. Ia tentang cara pelaksanaan. Kalau tol ni dilaksana secara telus dengan kadar yang munasabah, rasanya ramai yang boleh terima kot. Contohnya, kadar tol ni tak membebankan yang mana ada pengecualian atau diskaun untuk motosikal atau pekerja harian dan ada jaminan bahawa duit tol tu benar-benar digunakan untuk menyelenggara jalan naik ke Genting je. Selain itu, pengumuman juga perlu dibuat dengan jelas dan lebih awal supaya orang ramai tak rasa seperti ia keputusan tergesa-gesa. Lagi satu, pihak Genting juga perlu tunjuk apa jenis penambahbaikan yang mereka rancang supaya pengguna nampak nilai daripada cas yang telah pengguna bayar. Jadi, apa akhir kata dari saya? Saya bukan menolak tol ni sepenuhnya, tak. Tapi ia perlu dilaksanakan dengan betul dan telus yang mana tol yang dikenakan ni hanya benar-benar untuk jalan naik ke Genting je. Saya faham jalan naik ke Genting ni memang perlukan penyelenggaraan berterusan dan itu memang makan belanja yang besar. Tapi demi keadilan kepada pengguna, kadar tol mestilah munasabah, telus dan ada manfaat jelas kepada semua pengguna. Tapi juga saya rasa kalau ada tol naik ke Genting ni mungkin akan jadi faktor orang ramai kurang lagi berminat untuk naik ke Genting. Lagipun atas Genting tu tak ada tempat untuk melacung pun atas tu selain daripada aktiviti permainan. Buat masa sekarang, tarikh pelaksanaan dan jumlah tu belum lagi diumumkan. Jadi sama-samalah kita tunggu. Jadi itulah pandangan saya tentang isu tol ke Genting Highland. Apa pula pandangan korang? Tinggalkan komen di bawah.